Barakallahu. Alhamdulillah, pada malam tu kita sambung lagi pada ayat 50 hingga 59. Ayat-ayat tu mungkin kita nangganya bukan sekadar cerita tentang iblis je, tapi tentang cerita iblis, neraka dan orang yang terdahulu yang dibinasakan. Tapi sebenarnya Allah sedang berkelakar dengan hati manusia. Kadang-kadang manusia tu bukannya si tahu benda tu betul, benda tu benar. Kadang-kadangnya boleh akui je. Cumanya, nya si mau tunduk. Sebab apa? Ego. Itulah yang menjadi punca. Ego tu adalah satu sifat ataupun power yang ada pada iblis yang nak halang tembok dia. Macam orang dulu lah, orang tua madah nak, jangan tanam padi waktu kering. Kelak benihnya rosak tapi degil. Yang madah aku lebih tahu. Aku lebih tahu. Akhirnya padi si jadi, pasnya nya salah cuaca. Akhirnya nya salah cuaca. Begitulah kita. Macam yalah, akhirnya iblis juga kita nya salah. Macam ialah perangai manusia dengan Allah. Jadi Allah sudah dah tunjuk, dah jalan, Rasul dah beri pun peringatan. Al-Quran dah dibaca, tapi manusia tetap mau ikut hawa nafsu dan bisikan syaitan. Inilah bisikan-bisikan tu lah ataupun yang menjadi benteng, yang menghalang kita kepada kebenaran sebab kita ikut bisikan. Jadi malam tu, ayat malam tu nya sangat dalam pengajarannya. Allah mau cerita cimninya iblis enggan ataupun si mau sujud kepada Nabi Adam kerana sombong. Dia rasa dirinya lebih mulia. Itulah yang penyakit manusia yang ada pun. Penyakit yang bahaya, iaitu ego ataupun takabur. Kadang-kadang orang bukan rosak sebab saya ada ilmu ataupun kurang ilmu, tapi rosak sebab nya rasanya terlalu gila lah, nya rasa gila dirinya betul. Tu. Kadang-kadang itulah, nya bukannya berdasarkan, nya betul tu bukan berdasarkan kepada ilmu, nya saya ada pun ilmu ataupun kurang pun ilmu, tapi nya rasa diri tu. Itu yang jadi rosak. Bila dia tegur, nganuknya. Bila dia nasihat, melawan. Bila orang kelakar ayat Al-Quran yang madah, aku tahu dah. Aku dah tahu. Sedangkan hati makin jauh dari Allah. Sebab tu lah Allah sebut dalam ayat tu, manusia adalah makhluk yang paling banyak, yang paling ramai membantah. Jadi puan-puan yang dikasihi oleh Allah, syaitan tu, dia si paksa kita pegang parang ke, pegang pisau ke, dia si paksa kita polah dosa secara terang-terangan. Tapi apa dia punya senjata dia? Bukannya macam peluru ke, macam bom ke apa. Senjatanya adalah bisikan. Bisikan perlahan-lahan. Itu dia kata yang kita baca tu. Nah, dalam surah An-Nas tu. Bisikannya halus sehingga orang boleh tergoda gila lah. Nah, halus je bisikannya. Ini bukannya guna senjata besar-besar macam perang Iraq dengan Amerika, perang Iran dengan Amerika. Nah, tapi dia punya bukannya pakai nuklear, tapi bisikan je. Manusia dah boleh lemah. Boleh terikut. Macam ni bisikannya. Sihat lah. Elak lu. Kelak taubat lah. Orang lain pun pola. Dia boleh terikut.
Akhirnya hati tu jadi keras. Mula-mula tinggal sikit solat, lama-lama tu hilang, kemudian dia rasa bersalah. Macam besi berkarat. Munya asyik dibersihkan, akhirnya rosak tu. Ayat tu mengajar bahawa Allah sangat penyayang. Allah tangguh azab. Sebab ada sifat zurrahmah. Kan? Ayat yang terakhir tu. Wa rabbukal ghafuru zurrahmah. Allah tu maha pengampun dan mempunyai sifat kasih sayang. Tu yang menjadikan Allah tangguh dulu azab. Allah bagi peluang. Buka pintu taubat seluas-luasnya. Allah masih lagi beri peluang hidup. Tapi bila manusia terlalu zalim dan terlalu jauh daripada Allah, akan sampai satu masa pintu tu tertutup. Mula hati dulu tutup. Pintu pula tutup. Habis dah. Jadi peranan yang punya iblis tu fungsinya memang untuk nak ngembak manusia kepada benda yang melalaikan. Itu yang kita cerita sebelum tu pasal lapisan-lapisan hati. Sehingga kan yang menjadi satu penyakit. Salah satu yang disebut dalam tu iaitu akinnah. Ada ayat tadi kita sebut. Bila manusia terlalu zalim dan terlalu jauh daripada Allah, akan sampai satu masa pintu tu tutup. Mula-mula Allah tutup dulu. Mula-mula dia tutup. Dia sendiri sebenarnya tutup pintu hatinya. Bila ada perasaan ego tadilah. Ibarat macam banjir lah. Mula-mula air naik sikit. Orang masih lagi gelaknya, sukanya. Masih duduk relax je, santai je. Bila air dah parah, dah ada, masa tu lah baru dia gagur dan mula nak menyesal. Bukan nak alih siap-siap nak. Lari siap-siap. Gitulah manusia dengan dosa. Sebab tu ayat-ayat tu bukan untuk kita dengar je, tapi untuk kita tanya diri tu. Adakah aku sedang ikut Allah? Atau sebenarnya aku sedang ikut bisikan syaitannya? Dua je. Sama ada nak pergi jalan Allah ataupun bisikan syaitan tu. Itu dia kata senjata yang paling halusnya guna adalah bisikan. Yang perlu guna bom atom pun. Itulah. Jadi apa yang penting, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita untuk terima kebenaran dan menjauhkan diri daripada sifat sombong seperti iblis yang dicerita pada ayat yang pertama tu. Okey, pada ayat 50, tu apa yang ditafsirkan oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin ia mentafsir khusus dalam tafsirnya khusus untuk surah Al-Kahfi. Jadi di situ ceritanya adalah Allah nak menceritakan kembali kisah perintahnya kepada para malaikat untuk sujud. Bukan sujud di situ, bukan sujud menyembah, tapi ia adalah untuk mengakui, mengakui untuk memuliakan bahawa Allah itu adalah yang maha mencipta ataupun pencipta lah. Sebab malaikat, iblis semua, manusia, haiwan semua tu adalah barang yang dicipta, iaitu makhluk. Dia panggil makhluk. Jadi perintah pada mereka, Allah perintah kepada mereka untuk sujud kepada Adam. Maknanya sujud di situ, sujud tu bukan sembah, tapi dia sebagai penghormatan. Tapi di situ ada iblis, li Adam fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Kena sebabnya si mau, yang ego, yang enggan. Di situlah Allah nak uji. Kerana nya rasa nya hebat lagi. Nya tu daripada api, daripada golongan jin, dan nya memang pilih untuk menderhaka. Kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi.
Maknanya dia memang dah pilih lah untuk mendahaka. Sebab dia rasa dia hebat. Maknanya melawan lah, membantah. Jadi betapa zalimnya tindakan manusia yang mengambil iblis dan keturunannya sebagai pemimpin. Sedangkan mereka adalah musuh yang nyata. Zalim lah. Sebab tu di situ disebut min dunihi wahum lakum adu bi'sa lizalimina badala. Ha. Zalim mengambil iblis tu dan ataupun keturunannya sebagai dijadikan sebagai pemimpin. Maknanya ialah kompas kan? Kita ambilnya sebagai kompas kan? Habis dah. Sebenarnya Allah ada di situ manusia tu zalim. Bahkan dulu iblis si mau tunduk, si mau sujud. Jadi ayat 50 itulah yang jadi madahnya. Jadi ayat 51 Allah nak cerita, Allah menjelaskan lagi bahawa Allah mau jelas lagi maknanya malaikat perintah sujud kepada Adam. Ini tu sebenarnya ujian ketaatan, iaitu penyerahan secara total. Jadi malaikat tu dia boleh sujud, mematuhi perintah mereka, setidaknya sujud. Dan hasilnya adalah kedudukan yang diredai oleh Allah lah. Cabang yang kedua tu berasal daripada golongan jin. Maksud iblis, syaitan semua. Tu bangsa lah. Bangsa iblis, syaitan tu bangsa dia jin. Sebab dalam Quran disebut, dia menggunakan istilah minal jin. Minal jin wal ins. Kan? Jadi, dia menyalahgunakan kehendak bebas. Jadi berlakulah kerosakan, berlakulah fasik terhadap perintah Tuhannya, hasilnya dia memang dilaknat. Jadi fasik disebut di situ adalah terkeluar daripada taat kepada Allah, menonjolkan sifat takbur sebagai punca mau tolak kebenaran. Sebenarnya manusia Allah jadikan macam Allah jadi juga jin, iblis semua. Sebenarnya nak beri ujian kepada manusia. Allah nak nanggar siapa yang paling kuat, siapa yang paling hebat. Ia berlawan dengan dirinya sendiri untuk mengikut Allah. Jadi ada satu perjuangan lah. Sebab itulah Nabi Adam sendiri pun diturunkan ke syurga, ke dunia. Maknanya supaya manusia tu ada satu perjuangan. Sebab tapi Allah janji syurga. Nangga apa yang ada dalam syurga, apa yang nikmat yang ada dalam syurga pada ayat-ayat sebelum tu. Itulah maknanya supaya ada perjuangan. Sebab nak dapatkan syurga tu bukan benda yang mudah, bukan benda yang boleh kelakar aja. Okey. Pada ayat 51 Allah cerita, Allah nak jelaskan bahawanya memanggil iblis dan keturunannya untuk menyaksikan atau membantu dalam penciptaan langit dan bumi maupun penciptaan diri tidaknya. Kerana Allah sesekali mengambil makhluk yang menyesatkan sebagai pembantu. Jadi nak bantu. Jadi Allah panggil pun iblis dan keturunan untuk nak bantu dalam Allah Allah menciptakan sesuatu. Maknanya termasuk tadilah langit dan bumi. Jadi Allah pula sendiri. Hanya perlu pembantu pun. Jadi apalagi mau ambil makhluk iblis yang keturunan yang menyesatkan untuk dijadikan sebagai pembantu. Jadi di situ Allah nak tegang ma asyhadtuhum khalaqas samawati wal ard. Khalaqas samawati wal ard. Ayat 52
uh, 52, 52, 52, 52, 53, tu ada gambaran suasana hari kiamat, iaitu orang musyrik, orang mengambil Tuhan selain daripada Allah diminta memanggil. Jadi orang yang duk sembah, sembah berhala ke apa yang mereka sembah, Allah panggil pada hari kiamat tu. Jadi siada pun sahutan diterima oleh Allah untuk meletakkan, dipanggil di situ kebinasaan maubiq di antara sidaknya. Orang yang berdosa akan melihat neraka dan yakin bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya tanpa ada jalan keluar. Jadi di situlah Allah memberi gambaran hari kiamat kelak, orang yang menyekutukan Allah diminta panggil lah apa yang sidaknya sembah dulu. Sehingga kan ada sahutan diterima oleh Allah untuk meletakkan jurang kebinasaan. Maknanya sidaknya boleh membantu pun kelak. Apa yang sidaknya sembah kini tu. Jadi orang yang berdosa dah langgar neraka dan yakin mereka tu akan jatuh. Maknanya sidaknya boleh menjadi pendinding, penghalang kepada kebinasaan manusia tu untuk jatuh kepada neraka kelak. Apa benda yang disembah. Kadang kini tu bukan diistilah kepada berhala tu, berhala tu sejenis berhala patung ke apa yang menjadi sembahan. Tapi kini tu manusia ni apa yang mendorong hatinya tu yang lebih kepada Tuhan. Itu kadang-kadang dia panggil berhala yang nampak tu secara tersembunyi. Sehingga kan melebihkan benda tu. Sebab tu dia kata dalam ayat sebelum tu pasal kata mengambil dunia tu. Hubbud dunia, cinta dunia sehingga melebihi Allah sampai dah lupa dah Allah tu. Sedangkan dunia tu adalah yang diberi, yang dicipta oleh Allah untuk nak uji. Itu dia kata ada ujian sebenarnya, fitnah-fitnah tu. Okay, ayat 54. Ayat 54 tu Allah nak jelaskan ada pelbagai perumpamaan dalam Al-Quran supaya manusia ambil pengajaran. Ambil pengajaran. Manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah terhadap kebenaran. Jadi di situ ayat 54 tu Allah dah madah dah. Manusia tu memang suka membantah. Jenis manusia tu. Perangai manusia tu dia suka bantah. Bantah kepada kebenaran. Bantah dengan ada ilmu lain. Itu bantah. Dia suka membantah. Itu sifat dasar manusia tu. Sebab itulah Allah menjelaskan perumpamaan dalam Al-Quran tu supaya manusia tu dapat fikir, dapat pengajaran, nak hapuskan sikit manusia yang jenis kerah lah, panggil kerah hati ya. Jadi ingin tahu dan mencari kebenaran itu sifat fitrah manusia. Sebab ya kita ada sesi kelas macam tu, sebenarnya kita nak tahu, kita nak cari kebenaran, panggil nak menambahkan hidayah tu. Walaupun ada hidayah, kita dah boleh pola, tapi apa yang Allah mahu. Tapi kita nak panggil ada peningkatan, nak upgrade lah. Timbul keraguan dan persoalan yang sombong. Itu titik peralihan ego. Kemudian akhirnya bila ada ego, bantah terbuka dan perdebatan kosong. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Maknanya boleh manusia
Nah, hanya memang jenis macam si boleh berlawan angin lah. Itu yang berlaku banyak dalam masalah-masalah keluarga, sehingga boleh menjadi retak, boleh menjadi runtuh kan. Ada lelaki, suami lelaki dengan bini, ada jenis si boleh. Padahal lelaki yang bini duduk sekali, tapi ada je benda yang si kena. Aku betul, tak salah, dua tu je. Akhirnya rosak. Tu paling teruk lah. Sehingga kan si dapat lagi nak kawal ego ya. Okay, ayat 55 hingga 6 tu, di situ diceritakan lagi keengganan manusia untuk beriman setelah datangnya petunjuk. Dah datang dah hidayah tu. Tapi ngasih mahu tu. Sebab apa? Allah nak cerita di situ sebab manusia tu ego je. Dia rasa dia je. Dia rasa keakuan tu. Sehingga dia hilang untuk mengakui bahawa Allah, segala-galanya Allah. Nah, aku boleh berjalan ke Allah. Semua tu adalah sumber yang memberi kita boleh berjalan, boleh duduk. Sebab ya lah, kami madah. Duduk berdiri pun si boleh lama. Kelak mau duduk lah. Nah, mau duduk pun si boleh lama. Kelak mau baring je. Maknanya kita tu si ada apa pun. Orang kata berjalan tu dengan kaki. Benar jalan kaki sebab kaki tu sebagai alat. Tapi yang memberi kuasa. Sebab itulah Allah mengajar kita pada ayat yang kisah dua kebun tu. Nah, Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pasal cerita kebun sebelum tu. Nah, Allah beri nikmat. Hari tu subuh menghijau bagus je. Sejuk je mata memandang. Esok boleh jadi habis. Kering kontang, habis, licin. Pagi esok, habis. Maknanya, itulah bila nikmat, itu salah satu pengajaran lah yang boleh diambil. Maknanya selalu ucap bila kita nanggar kepada nikmat. Sebab itulah, la hawla wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kita tu. Melainkan dengan Allah. Dia kata billah tu. Dengan Allah. Apa pun dengan Allah. Si boleh nak kata, kita nak madah, tu daripada aku. Itu yang berlaku kepada orang yang ingkar. Orang Yahudi ke, orang apa. Dia madah, dia cerdik, dia pintar tu daripada dia. Sehingga dia mengakui adanya Tuhan. Itu masalah tu. Itu je puncanya. Sehingga kan kena datang Quran, kena datang Nabi untuk nak terangkan, nak ngembaknya, nak ngembak sidaknya supaya hidup tu ada Tuhan. Maknanya benda tu bukannya daripada kita sebenarnya. Kita Allah beri sebagai amanah. Jadi ayat 55, 56, keengganan manusia untuk beriman setelah datangnya petunjuk hanya kepada mereka menunggu nasib yang menimpa orang terdahulu iaitu azab. Maknanya dalam Quran diceritakan banyak dah cerita-cerita orang terdahulu kena azab. Zaman-zaman Nabi sendiri pun dulu, zaman Nabi Nuh, pola kapal, pola perahu besar, akhirnya datang banjir besar. Jadi banyak dah umat-umat terdahulu Allah musnah. Allah hancur sebab apa? Sik dengan kata. Bila kata sik dengan kata tu, dia suka bantah lah. Bantah kebenaran. Jadi Allah ada pola contoh. Supaya kita ambil iktibar. Jangan jadi macam kelak macam umat terdahulu. Janganlah jadi kedak umat yang terdahulu yang aku dah hancurkan sebab nyesik mau kepada kebenaran. Berapa ribu Nabi diutuskan.
Berapa rasul diutuskan. Semua tu nak ngembak kepada petunjuk. Apa yang Allah mahu. Bukannya apa yang kita mahu. Kita mahu tu habis-habis. Akhirnya alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sedar-sedar dah masuk dalam tanah baru sedar. Terlalu asyik gila dengan dunia tu. Para rasul diutus hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan memberi itu dikata basyiran wa nadhira. Jadi rasul tu diutus Allah madah hanya diutus untuk membawa berita gembira dan amaran. Wa ma nursilul mursalin illa mubasysyirin wa munzirin. Berita gembira dan peringatan. Sebab itulah kadang orang yang ada mimpi dengan Rasulullah sendiri pun kadang-kadang dia kena berhati-hati kan. Sama ada mimpi mimpi Rasulullah SAW ni yang memang benar. Sebab iblis ataupun syaitan boleh menyerupai. Itu jaminan yang apa yang dicerita dalam hadis. Tadi kita kena ingat sama ada mimpi Rasulullah sendiri ni untuk nak beri khabar gembira kepada kita ataupun nak beri amaran. Dia kena ingat dua tu. Sebab tu Allah dah madah nak Rasul tu hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi amaran. Yang nak beri ingatkan kita, yang nak gembirakan ke, itu terpulanglah. Manakala orang yang kafir menggunakan kebatilan untuk melenyapkan kebenaran serta menghina ayat-ayat Allah. Sebaliknya lah orang yang kafir. Orang yang beriman menggunakan kebenaran. Orang yang kafir menggunakan kebatilan untuk nak melenyapkan kebenaran. Orang yang beriman menggunakan kebenaran untuk melenyapkan kebatilan. Itu yang sebalik. Serta bagi orang yang berkafir tu, orang yang ingkar lah kafir tu. Dia guna kebatilan untuk nak melenyapkan kebenaran. Serta nak hina ayat-ayat Allah. Tu. Kalau orang beriman menggunakan kebenaran untuk melenyapkan kebatilan. Itu sebalik. Jadi orang kafir macam tu lah. Dia ingkar. Sebab tadilah punca dia sebab iblis. Dia menggunakan bisikan tu tadi. Itu pada ayat 55, 56. Okey, apa yang disebut di situ 57 menjelaskan bahawa orang yang paling zalim, orang zalim menganiaya diri sendiri adalah mereka yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah setidaknya berpaling, si mau melupakan dosa setidaknya. Akibatnya Allah menutup hati. Itu dia kata akinnah dan menyumbat telinga setidaknya daripada mendapat hidayah. Itu ada satu penyakit hati yang disebut dalam Quran iaitu akinnah. Dia ada macam-macam. Akinnah ayyafqahu. Ni akinnah ni semacam penutup yang sehingga kita dapat nak terima benda-benda yang baik dan sampai pekat tu bahayalah hati. Sebab tu dia kata kita cerita hati tu asalnya adalah bersih putih, tiba-tiba dosa tu dia titik lama-lama dia tebal. Yang tebal tu yang dipanggilkan lapisan yang tebal tu yang menitup
yang menutup cahaya tu. Kan? Dinding. Jadi salah satu penyakitnya dia panggil akinnah. Fi qulubihim akinnah. Itu penyakit hati. Dan menyumbat telinga sidaknya daripada mendapat hidayah. Itu Allah nak ceritalah tentang perangai orang yang zalim tu. Bila dia beri peringatan dengan ayat Allah, mereka seolah-olah berpaling dan melupakan, buat lupa lah dosa sidaknya tu. Yang sebelum tu, akibatnya Allah tutup lah. Tutup hati, tutup hati. Kita kat istilah tutup pintu hati lah. Nah, lepas tu ambil tangan, sumbat di telinga tu. Buat si dengar. Kita tahu telinga tu Allah beri. Semua Allah beri. Tapi salahlah guna amanah tu. Nasib mau dua tu Allah nak cerita tentang orang yang paling zalim apabila setidaknya dia beri peringatan tentang ayat Allah, mereka si mau jawab. 57. Okey. Hilang hidayah. Ni ada kita langgar pada slide tu. Tragedi kehilangan hidayah, kehilangan petunjuk. Yang pertama, peringatan dah diberi, ayat-ayat Tuhan dah dibentangkan. Kemudian paling zalim, sengaja, ini sengaja mengabaikan kebenaran dan merupakan dosa tangan, tidaknya lah. Jadi yang ketiga, dia pergi kepada lapisan hati. Tu yang mula tu, bila dah mula berpaling, si berapa nak mahu dah kepada kebenaran, mulalah lapisan penutup hati dia adakan akinnah. Maknanya ada selaput lah, tapi tebal selaput tu. Penyakit hati ni dia ada macam-macam, ada disebut dalam Quran tu. Ada macam-macam jenis. Ada nama akinnah sebagai penutup. Penutup. Kalau dalam surah Al-Baqarah dia panggil khatamallah. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim. Rishawa, dia panggil rishawa. Rishawa ni penutup je. Ini salah satu penyakit. Nama penyakit hati dari segi batin. Penyakit hati dari segi fizikal tu, mungkin kita ambil hati tu sama je, bentuk dia sama. Kan? Dari segi batin tu, nama Ghisyawah dalam surah Al-Baqarah disebut Ghisyawah. Dalam surah tu disebut Akinnah. Tu tutupan ke atas hati yang menghalang nak bagi kita faham, nak bagi kita reti. Jadi itulah dia berkait dengan kefahaman daripada kebenaran tu tadi. Jadi bila dia tutup macam ni cahaya Allah nak tembus tu. Tu kata kerah hati tu. Bahasa kita dia panggil kerah hati tu. Sedangkan dia punya selaput-selaput tu, yang tu yang menghalang manusia tu untuk dengan Allah. Tu lama-lama jadi sakit. Hati sakit tu mulalah macam-macam lah. Ini penyakit iri hati lah. Ia penyakit ain lah. Si boleh langgar orang senang sikit. Ada je hatinya si tenang. Tu mula hati-hati dah si tenang. Hatinya sakit sebenarnya. Itu yang menyebabkan si mau kepada kebenaran. Sehingga kan dia merosakkan orang. Sebab tu hati tu disebut sebagai raja. Akal sebagai Perdana Menteri. Dan anggota dan mata ke tangan ke semua tu sebagai rakyat. Sebagai rakyat. Bila dah raja, hati rosak. Habis ya. Pemimpin tu rosak. Habis rakyat pun rosak. Dia macam ibarat radar.
radar. Hati ni sebagai radar. Radar si betul habis belon ke atas tu berlanggar. Tu penting tu Allah dalam Quran selalu Allah suruh kita sucikan hati. Ada alatnya. Baju yang kotor ada alatnya. Nak basuh dengan apa? Hati pun sama lah. Dengan zikrullah. Masuk dalam kelas-kelas ilmu macam tu. Dia salah satu yang boleh sebabnya kita mendorong kita kepada kebenaran. Lama-lama dia jernih lah hati tu. Zikir, baca Quran, solat, semua amal ibadah tu, semua tu nak cuci hati tu. Tu alatnya, ibaratnya. Punya baju kotor yang degil, sabun si dapat je, ambil keluar. Keluar lagi. Putih lah. Tu maknanya semua tu ada alat fungsi tu. Kan? Cuma kita je asyik tahu. Bila kita tahu, bila kita faham, tahulah cara nak gunanya. Sabun tu, sebab tu dicipta sabun pun macam-macam jenis. Sabun lantai lain, sabun basuh baju lain, sabun mandi lain. Semua ada fungsi je. Okey, jadi langkah yang keempat dia tu yang nak nunjukkan kepada tragedi. Sehingga kan orang tu dia ada hatinya dah keras menjadi sumbatan telinga. Dia panggil waqra. Dijadikan waqra, tersembunyi, pekak terhadap panggilan rohani. Sehingga kan boleh pekak. Ambil telinga, ambil sumbatan telinga. Dijadikan waqra. Dia sebut situ. Wa fi azanihim waqra. Waqra tu maksudnya menyembunyikan. Sembunyilah, pekak lah. Untuk nak pekak tu ambil cucuk dalam telinga. Itulah prosesnya. Proses hidayah ni. Maksudnya benda tu bila ada penutup, bila tu sampailah dia punya petunjuk hidayah tadi. Walaupun dah kebenaran dah ada, kemudian dia berpaling. Maknanya orang berpaling tu maknanya dikira Allah kata dah dia menganiaya diri dia sendiri. Sebab tu kan kita yang sayang kepada orang tu supaya dirinya sebenarnya ngembaklah kita kepada kebaikan. Tunjuk jalan kepada sidaknya. Takkan orang buta lah. Orang buta ni dibiarkan dia berjalan tu. Habisnya terjun longkang tu, depan tu. Kita yang celik tu, ambilahnya pimpin, ngembak dengan penuh kasih sayang. Bantunya. Tu baru orang celik. Bukannya dibiarkannya tu. Dia seolah-olah anaknya diri dia lah. Orang buta tu. Yang siap dia petunjuk. Jadi orang yang celik tu. Ibarat kata orang yang celik hati lah. Yang tahu kebenaran. Maka dia tolong, bantu. Okay. Jadi waqra disebut situ. Maksudnya sumbatan telinga. Waqra fi azanihim. Waqra dalam telinga mereka itu disumbat sesuatu lah. Yang pentingnya sampai si mau dengar je. Sampai si ada bunyi je. Okay, ayat 58. Tak ada 56. 58. Okay, 58. Kenanya azab ditangguhkan. Tu persoalan. Kenanya azab tu Allah beri terus. Orang tu pola silap sikit, terus bagi. Naknya Allah tangguhkan azab. Tu sebenarnya ada sebab lah. Sebab tu dia kata ayat pada 58 tu di atas tu. Wa rabbukal ghafuru zur rahmah. Sebab ada sifat yang maha pengampun dan mempunyai zur rahmah. Zu tu mempunyai kasih sayang, rahim, rahmat Tuhan. Maknanya Tuhan
Dan Tuhan kamu tu maha pengampun dan mempunyai kasih sayang. Itulah sebabnya nak tangguh tu. Nak beri peluang. Bukannya saja-saja dia tangguh tu. Kalau dia nak beri, boleh je. Nya boleh polah benda sekecil-kecil. Kecil-kecil kuman punya boleh polah. Tak heran lah dia nak polah. Nak beri azab sebenarnya. Walaupun Allah maha pengampun dan mempunyai rahmatnya, ada ditetapkan waktu yang pasti bagi setiap azab. Maknanya yang boleh je nak beri. Tapi sayangnya dia tu, sayangnya Allah pada kita, sebenarnya kita je asyik sedar. Nak beri tu boleh je, sekelip mata je. Orang tu pola buat salah, buat maksiat, terusnya beri je, beri cash tu. Sebab tu Allah tangguh-tangguh tu supaya manusia sempat untuk sedar, sempat untuk bertaubat. Tapi dia beri kesempatan pun guna benda lain, masih lagi lalai. Ya tak apalah, tunggu je sampai dia mati. Sayangnya Allah tu pada kita, tapi kita je asyik sedar. Tu masalah. Kalau orang yang selalu duduk dalam kesedaran tu, takutlah. Dah rasa takut dah ada dah sensor tu, dah boleh kesan dah. Tu salah tu. Tapi orang yang si ada rasa-rasa apa-apa, si ada rasa lah. Sebab ada penutup tu yang selapuk hati tadi tu. Sampai si mau lah kebenaran. Jadi Zurah lau yu'akhidhuhum bima kasabul la'ajjala lahumul azab bal lahum maw'idul lan yajidu min dunihi maw'ila. Maknanya contoh tekanan kemurkaan Allah ada nak marah lah, dosa, sebab ada dosa penolakan dan kezaliman manusia berhak menerima seksa segera. Tu air, tu empangan disekat situ ada ketetapan waktu. Maknanya sekatan di empangan tu maknanya ada sekatan di situ. Sebab ada ketetapan waktu yang akan ditetapkan. Monya Allah menghukum serta-merta mengikut perbuatan manusia, tentulah azab disegerakan. Tapi ada mau'idah disebut. Disebut di situ mau'idah. Ballahum mau'idah. Mau'idah maksudnya waktu yang ditetapkan. Maksudnya dia tahan dulu empangan tu supaya si air tu daripada air banjir jadi lama terkumpul jadi empangan, kemudian dia tahan situ. Dia tahan tu ada waktu yang ketetapkan untuk dilepaskan. Dilepaskan tu macam air banjir dia terkumpul besar tu, empangan tu, kemudian dia lepas habis. Sebab ada pendinding. Allah tahan situ sebab apa? Dia ada rahmat Tuhan. Dan Tuhanmu yang pengampun lagi mempunyai rahmat. Lepas itu habis masuk dalam neraka. Jadi penahan tu lah ibarat kata keadilan Tuhan tu. Ada rahmat. Maknanya penangguhan bukan lemahnya sistem Tuhan tu, tapi sebagai bukti bahawa kekuatan kasih sayang Allah tu melebihi kemurkaan. Melebihi yang nak menganuknya. Kasih sayang dia tu kuat lagi pada bila kemurkaan. Orang tu ada rasa dia ada peluang lagi untuk bawa taubat, untuk rasa menyesal, kan? Itulah sayangnya Tuhan tu. Tapi orang asyik sedar juga, kita pulang lah. Kita dah madah lah, dah berbuih dah mulut lah, ngisi bang juga, sihat pergi je. Dah rasa boleh pergi. Okay, jadi sebab itulah barat kita sayang pada orang yang kita kasihi, yang kita sayang. Mestilah kita nganuknya supaya
olah benda yang bagus, benda yang baik. Tapi yang si mau tu, si dengar kata. Sial lah. Tapi kita kena usaha dulu lah. Nak madahnya dengan baik, dengan elok. Berunding bagus-bagus. Berunding dulu bagus-bagus. Mungkin kita mau pergi juga. Sial lah. Tapi aku madah tu dengan kasih sayang. Jadi cara kita tu. Supaya dia uh, membantah. Okay, itu macam tu lah dia punya gambaran dia. Mengapa Allah azab ditangguhkan. Jadi dalam ayat sebenarnya manusia itu disebut sebagai makhluk yang paling kami membantah. Dalam tafsir itu disebut manusia disebut sebagai makhluk yang paling kami membantah, terutamanya dalam ayat 54 tadi. Dalam 54 tadi sebabnya keenganan walaupun telah diberi penjelasan yang jelas. Jadi Allah dah jelas pelbagai perumpamaan. Sebab tu dalam Quran ni banyak perumpamaan. Masal. Wadrib lahum masalan. Cuba kita langgar. Bila kita baca Quran kita akan jumpa. Wadrib lahum masalan. Inna Allah la yastahi an yadrib masalan. Dalam surah Al-Baqarah tu. Banyak. Kita selalu jumpa perkataan yadrib masalah tu perumpamaan tu. Allah cerita dulu gunung ganang, bukit bukau, langit ke, bulan bintang ke apa dulu lah. Baru dia nak masuk cerita dia tu. Menyesik dah straight to the point tu. Jadi supaya kita berfikir dulu, yang maknanya cara gaya bahasa yang digunakan Allah tu nak memujuk manusia tu, hati tu, nak memujuk hati tu. Jumpalah dulu perumpamaan. Banyak kita baca Al-Quran, kita akan jumpa wadriba lahum masalah. Itu perumpamaan tu. Supaya kita ambil pengajaran daripada contoh. Yang olah contoh supaya manusia tu faham. Dan pengajaran dalam Quran secara berulang kali dan dalam pelbagai bentuk supaya manusia mudah memahami kebenaran. Namun di sebalik penjelasan yang lengkap tu, manusia tetap juga memilih untuk berdebat dan membantah kebenaran. Walaupun Allah dah olah perumpamaan, dah boleh fikir ayat-ayat sebelum tu. Wadriba lahum masalan, cerita pasal dua orang lelaki ada kebun tu, kebun anggur kan. Tapi sebenarnya nak beri tu pengajaran, tapi orang tu si mau juga. Maknanya dia pilih untuk nak debat, bantah. Yang kedua, dia menggunakan kebatilan. Nah, dia mau berdebat menggunakan benda yang salah. Manusia tu dia suka guna hujah-hujah yang lemah ataupun alasan yang batil untuk menolak ayat-ayat Allah. Mereka lebih suka mempertahankan pendapat sendiri ataupun tradisi nenek moyang walaupun telah datang bukti yang nyata daripada Rasul. Macam biarlah. Dia suka pola hujah sendiri, lemah. Boleh asing malam Jumaat. Boleh tahlil malam Jumaat. Tapi ya, apa nak dibolah yang sebenarnya. Tu dah benda baik. Lagi benda tu baik, kan jadi sunnah. Kan? Salah kita tu. Guna pendapat sendirilah. Kita pun dengar. Kita tak ada ilmu pula. Kita ambil pendapat daripada orang lain. Yang ketiga, jenis tabiat dan manusia tu. Perangai manusia tu. Jadi dalam tafsir tu dia tekankan bahawa secara tabi'inya manusia ada kecenderungan untuk nak tonjolkan diri melalui perdebatan. Perdebatnya suka berdebat. Ada jenis orang suka berdebat tu. Ya saja je. Punya sifat tu didasari dengan keimanan dan ketundukan hati yang rendah kepada Allah, yang akan membawa kepada kerosakan kepada syariat yang Allah mahu tu macam ni. Jadi benda ni boleh rosak. Jadi tabiat itulah macam ni tabiat tu tadi. Punca dia adalah
Hati itulah hati yang sakit. Sakit hati tu. Sakit dari segi dalaman, bukan segi luaran. Jadi, tujuan bagi itu melenyapkan kebenaran. Kebenaran. Dalam pada ayat 56 dijelaskan bahawa orang kafir membantah dengan cara yang salah, semata-mata untuk nak lenyapkan ataupun membatalkan kebenaran, nak hilangkan kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Tu cerita kerja orang kafir tu, orang yang dah ingkar tu. Serta menjadikan ayat-ayat Allah dan amarannya sebagai ejekan. Jadi bahan yang ngejek je. Jadi gelaran makhluk yang paling banyak membantah itu adalah satu celaan dan peringatan daripada Allah supaya manusia itu siaplah bersikap ada sifat angkuh apabila berdepan dengan kebenaran Al-Quran. Sebaliknya, bersedia hati yang tunduk dan patuh kepada petunjuknya. Okey, itu yang disebut antara sifat manusia perangi manusia yang suka membantah, suka melawan lah. Jadi cara kita nak ngelak, kita nak jadi hamba yang suka membantah, mengelak diri daripada menjadi hamba yang suka membantah ni, dia ada juga caranya. Ada cara. Apa yang disebut dalam ayat 54 hingga 57 tu, kita kena akui lah sifat kita tu, berusaha kita kena kawal, kena urus emosi kita. Kita perlu sedar bahawa Allah tu telah menyatakan bahawa manusia secara tabiinya adalah makhluk yang paling banyak membantah. Jadi aksara syai'in jadala, disebut. Dengan kesedaran tu, seseorang mukmin dia mesti sentiasa berjuang lah untuk tunduk hawa nafsu supaya terjebak dalam perdebatan pembatah tadi, yang sia-sia ataupun menolak kebenaran semata-mata kerana ego tadi. Kita ambil iktibar daripada perumpamaan Al-Quran, itu yang dicerita dalam Quran tadi. Jadi kita mengenali musuh yang sebenar, Iblis. Ayat 50 dia ingat bahawa Iblis adalah musuh yang nyata dah bagi manusia. Kenaknya kita dah tahu dia dah musuh, kenaknya kita pergi ambil dia tu sebagai kawan pula. Dah tahu dah dalam Quran tu, surah Yasin pun ada dia sebut aduwwum mubin, musuh yang nyata, tapi kita pergi ambil jadi kawan, habis dah. Okay, kita kena hindari perdebatan menggunakan yang batil tadi. Si perlu pun nak membantah benda-benda yang batil. Cuba kita elaklah sifat orang yang suka. Jangan berpaling daripada peringatan. Sentiasa mengingat rahmat dan keampunan Allah. Itu antara cara lah yang disebut dalam ayat tu. Okey, yang terakhir disebut adalah ayat tu adalah walau negeri-negeri terdahulu, watilkal qura, dan demikianlah dengan negeri itu dulu, negeri-negeri terdahulu lah, negeri sebelum-sebelum tu, apa yang dah berlaku. Sebabnya Quran ni dia ambil cerita dulu-dulu, umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Sebabnya Quran diturun pada Nabi Muhammad melalui Jibril. Jadi dia cerita, itulah dia cerita Ashabul Kahfi, cerita supaya ambil diceritakan cerita umat terdahulu tu dikisahkan dalam kepada umat Nabi Muhammad. Cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tu lama, dia sebelum lagi Nabi Muhammad, tapi kisahnya tu diceritakan kepada umat Nabi Muhammad supaya ambil pengajaran, ambil iktibar. Kenanya orang terdahulu Allah musnah, Allah hancurkan dengan azab dah. Kan? Sebab sebenarnya puncanya adalah si mau beriman ya sebenarnya. Kan? Bukan ada apa-apa, tapi kita malah fikir, si mau fikir sebenarnya simple je. Benda simple, tapi kita kalah dengan
Satu je, iaitu bisikan. Senang je kan. Bahaya bisikan. Bukan guna pisau ke apa ke. Bisikan je. Bisikan halus. Halus. Kalah bisikan manusia yang pola. Jadi itulah yang Allah nak cerita pada ayat 50 hingga 59. Negeri kita dahulu telah dibinasakan apabila penduduknya melakukan kezaliman. Lamma zalamu. Ahlakna, dibinasakan mereka tu. Lamma zalamu. Zalim sebab kenanya Allah hancur. Allah dah ceritakan dulu negeri kita dahulu. Sebabnya penduduk ni dibinasakan sebabnya zalim. Ini maknanya dirinya. Maknanya dia si mahu kepada kebenaran. Itu je. Itu je masalahnya. Masalah isu dia adalah si mahu ikut kebenaran. Jadi Allah hancurlah. Musnahlah. Melakukan kezaliman pada waktu yang telah ditetapkan sebagai amaran kepada manusia sejagat. Maknanya yang menjadi sejarah. Sejarah tu untuk kita ambil iktibar. Kan? Orang kata sejarah berulang, tapi yang berulang tu adalah perangi. Perangi sama je. Dulu bukan ego tu bukan kini tu yang ada depan kita aja, tapi daripada zaman iblis dah. Tu power ni. Power iblis tu adalah ego. Kan? Lepas tu zaman dulu tu cerita Al-Quran tu Firaun, ego ni Firaun tu dia rasanya dah boleh olah macam-macam, boleh olah piramid, boleh hebat lah zaman tu. Dia rasanya tu daripada dirinya, hebat daripada dirinya, akhirnya jadi Tuhan lah. Ngaku lah jadi Tuhan. Qalu, jadi dia menjadi Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala, tidakkah aku itulah. Jadi itulah yang disebabkan dia hancur tu. Allah musnahkan tu sebab tu. Ya sebenarnya bukan ada masalah apa. Sebab si mahu kebenaran. Jadi sebagai penutup, jadi kita dah renung ayat terakhir dan perbincangan kita pada sesi kita pada malam tu. Allah dah ingat bahawa setiap kezaliman ada tempohnya dan setiap azab ada waktu yang telah ditetapkan. Tapi di sebalik amaran tu, Allah tetap memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Pengampun dan melimpah rahmatnya. Tu. Jadi nak tunjuk kepada kita bahawa pintu taubat sentiasa terbuka selagi nyawa dikandung badan. Dan selagi waktu yang ditetapkan belum tiba. Jadi ibulah kita tu menjadi golongan yang berpaling daripada peringatan Allah sehingga hati kita ditutup. Tu dia panggil ditutup dengan tabir tu. Dia panggil akinah yang boleh menghalang kita daripada mendapat petunjuk selama-lamanya. Jadi itulah yang penting, kita selalu kena doa. Doa apa? Supaya kita minta pada Allah selalu lembut hati kita tu untuk menerima teguran Al-Quran. Dan menjauhkan kita daripada sifat yang suka membantah yang boleh merugikan. Rugi sebenarnya, membantah. Itu yang disebut dalam Quran tu, pada ayat pada malam tu. Okey dah boleh lah tu. Mama pandai habis satu surah. Gatam. Dulu kita khatam dengan baca. Sekarang kita khatam. Kita nampak gambaran dia. Khatam nampak gambaran tu sihat dah. Satu surah tu. Allah nak cerita apa tu sebenarnya. Kurang kita ingat lah. Kita ingat apa yang kita dok bincang tu, kadang-kadang ilmu ni nur sebenarnya.
Kadang kita ingat, mesti perlu nak balik baca tafsir sikit nak baca terjemah tu sikit. Allah ilhamkan kita dengan cahayanya. Bila hati kita tu sentiasa mendorong kepada kebenaran dan kebaikan. Okay, InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat manfaatnya malam tu. Dan kita akhir dengan doa lah. Kan? Yang doa yang selalu kita baca. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Tuhai yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami di atas agamamu, ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau jadikanlah kami daripada golongan yang sombong seperti iblis, yang tahu kebenaran tapi enggan tunduk kepadamu, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada ego, takabur, riak dan degil menerima nasihat. Kurniakanlah kepada kami hati yang lembut apabila mendengar ayat-ayat Al-Quran. Hati yang mudah menangis kerana takut kepadamu. Dan jiwa yang sentiasa rindu untuk dekat denganmu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jangan engkau tutup hati kami daripada hidayahmu. Jangan engkau palingkan kami setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan kami, anak-anak kami, guru kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih lagi ada ataupun yang telah lama meninggalkan kami. Ya Allah, Munya selama tu banyak melawanmu, Ya Allah. Maka banyak lalai, banyak menurut hawa nafsu dan bisikan syaitan. Maka malam tu kami datang memohon kepada keampunanmu, Ya Allah. Janganlah engkau tarik nikmat iman daripada hati kami. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang ada sakinah, penuh rahmat dan kasih sayang. Jauhkan pergaduhan, fitnah, kebencian dan perpecahan. Dan ketika sampai ajal kami, Ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah, dalam keadaan menyebut namamu, dalam keadaan hati mencintaimu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu Minna wa minkum takabbal ya karim. Terima kasih Ustaz.